Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Kepada semua pendengar setia podcast TV Arzai at PBKL, apa khabar anda di luar sana? Saya Aida Raihana, hos anda untuk episod kali ini. Dunia hari ini berubah dengan sangat pantas dan mahu atau tidak, sektor pendidikan juga perlu bergerak seiring dengan ledakan teknologi. Persoalannya, sejauh mana sekolah-sekolah kita di Malaysia sudah bersedia untuk mendepani era digital ini? Apakah peranan teknologi dalam membentuk bilik darjah masa hadapan? Untuk mengupas topik menarik ini, hari ini kita bertuah kerana membawakan seorang insan penting yang mengemudi transformasi digital pendidikan negara. Bersama saya ialah Encik Mohtar bin Wahid, Timbalan Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM. Assalamualaikum Encik Mohtar, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai, Aida Rahana. Saya Aida. Okay. Baiklah tuan, soalan pertama saya. Seperti yang kita maklumlah, zaman sekarang ni transformasi digital ini berjalan dengan sangat pantas. Tapi macam mana pula sekolah-sekolah dalam kawasan pendalaman, yang luar bandar, yang ada mungkin menghadapi isu capaian internet ataupun beranti? Bagaimana pihak BSTP menangani jurang digital ini supaya tiada murid yang tercicir lah orang kata? Okey, bercakap mengenai teknologi ni, saya setuju dengan apa yang Aida cakap tadi. Teknologi bergerak pantas. Even masa kita sedang duduk ini pun Aida, sebagai Aida lah teknologi akan sedang bergerak sangat-sangat pantas. Kalau kita tak sama-sama berlari, kita akan sentiasa ketinggalan. Tapi Alhamdulillah, di Malaysia ini, dengan usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh KPM, kita bukan sahaja seiring, tetapi kita sedang mengejar mereka untuk mendahului mereka. Sebagai contoh, apa sedang kita laksanakan. Aida ada cakap tadi berkaitan dengan ada kemungkinan anak-anak kita di luar bandar, perkampungan orang asli akan tertinggal. Tapi kita ada usaha-usaha untuk ke arah itu. Sebagai contoh, sekolah-sekolah orang asli, saya pernah duduk di Perak. Kita usahakan mereka mendapat peranti-peranti yang kita sewa. Kita sediakan COE di kawasan persekitaran mereka. COE inilah Center of Excellence, di mana di setiap negeri, di setiap daerah kita ada Center of Excellence, di mana di situ pun kita letakkan peranti-peranti. Setidak-tidaknya kalau di rumah mereka ataupun di sekolah mereka tidak ada peranti ini, kita sediakan peranti itu di PKG ataupun Pusat Kegiatan Guru yang berfungsi untuk menyediakan peralatan-peralatan ini untuk guru, murid dan juga komuniti untuk datang dan gunakan peranti tersebut. Itu berkaitan dengan peranti. Kalau kita bercakap mengenai talian internet, insya-Allah sekarang ini hampir 100% semua sekolah kita di seluruh Malaysia mendapat capaian. Wah. Kita boleh kata mendapat capaian tetapi kalau di bandar itu capaiannya lebih laju berbanding dengan kawasan-kawasan sedikit pedalaman. Walau bagaimanapun, usaha ke arah itu sedang kita laksanakan dan memang telah ada pun capaian internet kepada sekolah-sekolah ini. Dan kalau kita pernah dengar nama Starlink, Starlink pun kita sedang usahakan untuk kita bawa ke pedalaman. Starlink ni sebagai contoh, kalau kita duduk dekat hutan pun kita boleh dapat internet Aida. Wah. So itu ialah antara usaha yang sedang kita laksanakan. Terima kasihlah kepada KPM lah. Dan juga macam saya cakap tadi, kalau ada adik-adik dekat luar sana yang tak dapat internet adik, pergi dekat COE. Di setiap daerah kita ada sediakan PKG atau COE di mana kamu boleh datang dan gunakan peralatan-peralatan ini. Bukan saja internet. Kita ada robotik yang macam kat sana tu, kita ada drone, kita boleh belajar macam-macam kat situ. Jangan tak gunakan kemudahan-kemudahan ini, sayang. Wah, hebat kita ada COE dan macam-macam lagi. Yes. Tapi tuan, teknologi kalau hebat macam mana pun tetaplah pemandu utamanya ialah guru di sekolah, bukan? Okay. Jadi sejauh mana pihak BSTP melihat kesediaan para guru kita untuk mengintegrasikan teknologi dalam PDP? Okey, betul, saya setuju. Kita campaklah apa pun, kalau kita tak tahu guna tak boleh tak berfungsi juga kan. Baik, untuk itu dalam dasar pendidikan digital, untuk teras kedua, kita fokus pada guru, di mana kita nak guru-guru kita ini cikgu-cikgu yang kompeten digital. Apa maksud kompeten digital ini? Kita nak semua cikgu-cikgu kita tahu menggunakan peranti, tahu menggunakan aplikasi, dan bukan setakat tahu tapi boleh sebarkan peranti-peranti ini. Dan untuk makluman Aida dan juga cikgu-cikgu kat luar sana, kita ada kumpulan-kumpulan guru yang telah kita latih untuk membantu murid dan rakan-rakan guru gunakan peralatan-peralatan ini. Kita ada cikgu juara digital, kita ada edufluencer, kita ada GPGD. Yang GPGD ni pula kita pecahkan kepada 3. Kita GPGD teknologi Apple, GPGD teknologi Google, GPGD teknologi Microsoft. Jadi cikgu-cikgu ini adalah cikgu-cikgu yang fully trained. Bukan trained by BSTP tau, trained by Microsoft itself, by Apple itself dan juga Google itself.
Di mana di setiap daerah kita minta sekurang-kurangnya ada 10 cikgu-cikgu ini yang boleh membantu rakan-rakan guru dan anak-anak murid kita. Yang itu suka saya nak sebutkan, terima kasih kepada rakan-rakan strategik kita yang sentiasa bersama-sama kita untuk membantu meningkatkan kompetensi digital guru ini. Di mana BSTP juga ada kursus-kursus yang kita laksanakan, tetapi untuk mendapatkan teknologi yang lebih terkini, di mana lagi kita nak? Tentulah daripada teknologi player sendiri. Di mana mereka akan ada bengkel-bengkel macam cuti sekolah ini, mereka ada bengkel-bengkel yang mereka datang, dan pihak industri player ini akan berikan teknologi terkini untuk mereka pelajari, dan akhirnya nanti akan sampai kepada rakan-rakan guru dan akan disebarkan juga kepada anak murid. Macam kamu lah. Okay? Jadi maksudnya pihak KPM sekarang sedang berusaha untuk menyediakan sangat berusaha. Ibarat FACI kepada setiap sekolah ataupun setiap daerah. Betul. Baiklah, soalan penutup lah. Apakah visi atau impian terbesar Tuan Mohtar untuk masa depan teknologi pendidikan di Malaysia? Mungkin dalam tempoh lagi 5 atau 10 tahun? Okey. Bercakap mengenai impian ni Aida, kita sebenarnya, pada saya secara personal, kita tak boleh letakkan had ataupun kita tak boleh nak letakkan tembok di mana kita perlu berakhir. Sebab teknologi ni macam sekarang saya cakap, teknologi sentiasa bergerak pantas. Kalau kita letakkan, saya nak cikgu saya begini pada tahun 2030. Saya nak anak murid saya begini pada tahun 2030. Kita seolah-olah menghadkan kemampuan anak-anak kita, kemampuan cikgu-cikgu kita untuk pergi lebih jauh dalam bidang teknologi ni. Apa yang saya impikan ialah anak-anak kita ini tak kiralah pada tahun bila pun, campaklah di mana pun, mereka boleh dan sanggup menghadapi cabaran pada waktu itu. Apa yang kita sedang laksanakan sekarang ini ialah apa-apa saja teknologi yang ada di sekitar kita sekarang ini, dan mungkin di pihak saya kita sedang merancang apakah pula teknologi 5 tahun akan datang, supaya mereka tidak ketinggalan. Supaya Aida macam kamu sekarang ni, trust me, zaman-zaman saya, you tingkatan berapa? 3. Tingkatan 3, saya tak pandai pakai kamera ni. Saya tak pandai nak buat editing ni. Tapi lihat apa yang telah kamu berjaya buat sekarang ni. Lihat adik kita boleh pegang kamera. Zaman saya dulu tingkatan 3 kami tak tahu. Tetapi apa yang kita boleh nampak sekarang inilah laluan kita itu jelas, pathway kita itu very clear, dan dengan sokongan daripada kerajaan kita mampu sediakan peralatan, kita mampu sediakan aplikasi supaya anak-anak ini kita sediakan supaya mereka fasih digital dan boleh menghadapi cabaran masa depan. Tak kiralah apa cabaran pun. Okey? Faham. Jadinya kalau kita letak tembok dengan revolusi digital sekarang, mungkin akan lagi lagi improve. Jadi bila kita letak satu tembok sahaja, mungkin kita akan ke belakang daripada teknologi itu. Itulah apa yang saya sebutkan tadi. Baiklah, luar biasa sekali perkongsian daripada Tuan Mohtar hari ini. Rupa-rupanya banyak strategi dan usaha di sebalik takbir yang dirancang oleh bahagian sumber teknologi dan pendidikan KPM demi memastikan anak-anak dan guru-guru kita bersedia mendepani masa depan. Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada Tuan Mohtar binti Wahid atas kesudian hadir dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Aida Rayhana. Ingat, pendidikan digital adalah masa depan kita. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye semua.